Hai. Adik-beradik Cerigor Murah Ais sekarang ni. Kena kat kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel CEO on Tour. So, last video masa game lawan PDRM menang 10-1. Lepas tu next game lawan PDRM lagi yang menang tipis tu aku tak dapat nak datang sebab aku ada hal. Adik aku kahwin. Takkan nak tinggalkan majlis kahwin adik aku kan semata-mata nak pergi stadium. Hardcore sangat tu kan. Okay guys, so untuk video kali ni show pick up antara JDT menentang Shan United daripada Myanmar. Sekarang baru pukul 4 petang. Macam biasa, aku settle kerja cepat-cepat. Lepas tu terus bergegas ke SSI. Nampak gayanya keadaan sekarang masih lagi tenang. Orang tak ramai lagi, tapi aku tak expect lebih daripada 10,000 sebab hari bekerja pula kan. So agak susah. Kau tengok adik jumlah. Kita dah lama tak nampak kelibat Ipin, Hector Heaven dengan Ira Zabal. Ambil kau. Tak je boleh main, terus first E mat. Yang tunggu lama. Yang tunggu lama. Lagi yang lama tu. 5-0 kan, 5-0 member dah gigil lutut dah. Dah tak boleh diam ah. Lambat Abin. Aduh. Lambat Abin. Dah lama tak main. Aduh, Jairo. Weh, yo, apa Jairo? Weh. Aduh. Tolak. Lambat. Wow. Okey. Ipin. Okey. Wow. Weh. Jago. Jairo. Weh. Oh, Ipin. Oh. Dia bagi ground tu, bagi susah kita nak tangkap. Kau nak expect apa? Jairo yang tanduk kot. 2 kali tanduk dah lepas kan? Dia tu asal boleh je tanduk. Satu dia orang target. Okeylah, orang target. Okeylah. Minit ke berapa ni? Minit ke berapa? Scoreboard rosak Aduh, Weh, awal 13. Sangat. Minit ke 13 baru Shan attack. Nasib baik dia terlepas lah. Alamak, terlepas pula. Woi, hampir. Kalau tak bolos, Mat. Okey, botak. Wow. Oh. Okey. Allah. Botak. Woi.
Dah minit yang ke-45 dah. Dah nak habis first half ni. 0-0 lagi, Mat. Tapi aku boleh kata Shan United ni defend agak bagus lah. Tutup lah. Dua. Dah dapat lah. Crossing dah. Habis. Nak crossing je kena tutup. Nak buat game pun nampak lah, struggle lah. Untuk first half ni pun boleh nampak Ipin, Hector dengan Ira Zabal masih lagi nak cari tune lah Yelah, dah lama sangat kena sidai. Gitulah. Tapi tak apa, kita bagi keluar, relax. Benda ni untuk game kali ni kita tak payah nak expect gol yang besar lah. Kita enjoy je. Lah dah lepas. Hey, come on lah, sikit lah, cukup lah. Okay. Wah, wow, wow, wow. Hantar lagi. Tak lepas pula. Okay, aku. Wow. Wow. Okay, aku. Allah. Hector Heaven try. Botak. Woi, tak sampai. Okey, botak. Hei, apa tu? Minit yang ke-50 Kau tak payah atas. Kau bagi bawah pun boleh masuk. Yelah tu. Kau main lah tengok. Member tengah nak cek tune tu, sabar. Kita bagi cadangan ni. Aduh. Dah minit ke-50 ni, susah benar nak skor. Geram. JDT banyak gila peluang. Geram kan? Kita makan kari pap dulu lah. Ini kari pap daripada disponsor oleh Nenek Macuca. Nenek Imanol Macuca. Dia post daripada Amerika Latin Jauh je. Jauh tau ni. Bukan kari pap inti angin tau. Yang macam-macam. Ni Latin kari pap. Ada telur lagi. Tengok air tangan Nenek Imanol. Gyro keluar. Backstand masuk. Backstand, cepat ya. Lambat tolak. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim, Hector. Kau dah kenapa, Hector? Tahu dah lama tak main. Ipin! Betul! Wow! Walah weh! Kena tengok lah. Nak dapat gol yang pertama bukan main susah. Dapat gol pun. Lepas dah gol terus gol kedua. Dah dua, dah tiga. Minit berapa lah? Minit. Selang minit ya?
JDT ni memang jenis kalau dapat je satu gol terus. Hai, bertambah-tambah pula. 3 gol dalam masa 5 minit. Mahal. Lah sepak angin. Weh. 9,000 siut. Buat 7 orang. Aduh, sayang aku buat 7 orang nak 10,000. Ipin dah keluar lah. Ya Allah. Baik Syamil. Apa? Syamil press. Hei. Aduh kat kuning pula. Berapa ramai kena kat kuning. Jago. Oh, person lagi. Tak dapat. Belakang balik. Apa lagi, try lah. Wow. Aduh. Dia bagi mana tu? Wah. Attack. Bola cantik. Attack. Ya Allah. Hai. Adik-beradik Cerigor Murah Ais ke ni? Kena kat kuning. Okay, last try. Wow. Ya Allah, ke bulan kau sepak person. Habis. Okay guys, itulah dia tamat perlawanan 3-0. Jairo tak ada sedap sikit lagi. Betul. Dia tak adalah pelupa. Next game bila? 1 bulan 2 ni. Ui, dah dekat tu. Lawan Immigration FC kat sini juga. So hari Ahad. So datang support. Datang Dan sini. 3 game ni 10,000. Untuk game hari ni tak cukup. Tak cukup lagi 7 orang. 9,993. Aduh, lagi 7 orang nak 10,000. 7 orang tu, aku tahu siapa. Kau yang tengok dalam video ni kan. Kau buat apa kat rumah? 7 orang datang kontak 10,000 hari ni. Hari 7 orang. Satu hari bulan kena kata kau yang 7 orang tu kena datang. InsyaAllah lah. Harap boleh datang lah. Jangan memaksa. Tapi dipaksa. Okey lah, itu je Okey. untuk video kali ni. Apa? 1 hari bulan 2 lawan Immigration. Jangan lupa untuk datang. Pukul malam pukul 8 subuh je aku. 8 subuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen YouTube channel CEO on Tour. Okey, bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.